Cuba imagine kan, ada anak kita yang minta sesuatu dengan kita. Contohnya anak datang kan, kita suka panggil abah, dia tak nak panggil kita dengan nama yang kita suka. Dia panggil apa? Daddy. Daddy, Muhammad nak benda ni, boleh tak bagi? Tapi dia tak cakap pun dengan yang lemah lembut. Dia panggil pun dengan bukan dengan panggilan yang kita suka. Kita suruh dia buat benda lain kan, basuh pinggan, dia tak nak basuh pinggan. Kita panggil suruh solat, dia tak nak solat. Kita suruh buat ni, dia tak nak, tapi diminta dengan kita. Cuba imagine juga dengan seorang lagi anak, mungkin anak nama Umar contohnya kan. Kita suka panggil abah, dia panggil kita, abah, Umar sayang abah, contohnya kan. Dia kata, boleh tak Umar nak benda ni. Dia minta pun dengan nada yang lemah lembut kan. Kita suruh dia basuh pinggan, dia buat. Kita suruh dia solat, dia solat. Kita suruh dia tidur, dia tidur. Kita suruh dia kurangkan tengok TV, dia kurangkan tengok TV. Anak yang mana agaknya yang kita lebih mudah untuk kita tunaikan permintaan dia kan? Sudah tentu yang panggil dengan panggilan yang baik, yang puji kita, yang ikut arahan kita. So, sama juga kita dengan Allah. Kita mengharapkan Allah untuk tunaikan kita punya doa. Kita harapkan Allah untuk jawab, makbulkan doa kita, istijabah pada doa kita. Dan kita harapkan macam tu. Sudah tentu doa kita akan lebih makbul, lebih dijawab oleh Allah kalau kita ikut apa yang Allah nak. Allah suruh kita solat, kita solat. Kita panggil Allah dengan panggilan yang Allah suka. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta Allah, annaka la ilaha illa anta, annaka lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Contohnya, macam tu kita doa dan kita panggil Allah. Kita nak minta ampun Allah, tapi kita mulakan dengan panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik. So, kita doa dengan panjang-panjang. Kita ikut perintah Allah. Kita pakai, kita jumpa Allah, kita pakai pakaian elok. Bukannya pakai main sempat, pakai macam tu je. Dan kita pakai dengan pakaian yang elok. Kita ikut arahan Allah. Bila kita berdoa, sudah tentu Allah akan ikut, Allah akan istijab, Allah akan jawab, Allah akan makbulkan. Kan ada satu hadis yang Nabi kata, orang yang nampak pakaian kusuk masai kan, macam mana nak wa ana yustajabulah, bagaimana doa nak dijawabkan kalau makanannya haram, baju pakaiannya haram dan sebagainya. So ikut perintah Allah, insya-Allah Allah akan kabulkan